Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam siri rancangan Tax Edu Podcast, yang pada mana Tax Edu Podcast ni dibawakan khas oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kalau kita lihat Tax Edu Podcast ni merupakan salah satu program podcast yang mana kita nak menyampaikan mesej percukaian itu dalam bentuk yang lebih santai. Betul. Dalam bentuk yang lebih mudah difahami kepada orang awam di luar sana. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak mengikuti Tax Edu Podcast Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil ini, boleh saja follow kita di media platform kita. Kita ada TikTok, kita ada YouTube dan juga kita ada Insta. Jangan lupakan Facebook pun ada. Betul. Merupakan platform-platform utama untuk kita sebarluaskan maklumat percukaian ini dalam bentuk yang santai. Kalau kita tengok bila cakap pasal percukaian ini terlalu teknikal. Betul. Kan? Sebenarnya bukan semua orang pun dengar kalau cukai ni memang kata macam seram sikit kan. Tapi kita cuba untuk bawa secara santai, tapi kalau boleh sampai kepada semuanya. Jadi Fizi, tadi pun kita dengar tadi macam tadi Fizi kata kalau boleh follow kami ataupun ikut kami dekat mana-mana social media platform ni nyatakan. Tetapi kalau untuk podcast kita yang mana ini adalah kali ketiga sebenarnya kita bersama-sama dengan rakan strategik kita, tapi untuk dapatkan view yang penuh ataupun video yang penuh boleh dekat YouTube. Betul? YouTube, betul. Dekat YouTube kita yang mana kita kongsikan jugalah beberapa atau boleh katakan banyak sebenarnya kan info cukai yang berada di situ. Okey, Fizri, macam mana hari ni? Sebab sebenarnya first time tau kita selama ni bergandengan dekat tempat lain, platform lain. Hari ni first time bergandengan di podcast ni, so macam lain sikit lah perasaan. Betul, dalam bentuk dimensi yang lain. Dimensi yang lain. Okey, baiklah Jun. Hari ni kita nak menampilkan seorang tamu kita, jemputan kita, yang pada mana beliau ini merupakan rakan strategik Hasil. Betul. Yang mana telah pun dilantik pada 27 Disember tahun lepas. 2024 tahun lepas. Okey Jun. Betul. Sebenarnya kalau ikutkan tahun ini mungkin saya rasa 2024 merupakan tahun kedua ataupun boleh dikatakan sebagai kali kedua lah kita melantik rakan strategi Hasil, yang mana mereka akan banyak bantu kita lah dari segi sudut untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkenaan dengan percukaian. Dan kita sangat berbesar hati sebenarnya antara rakan-rakan strategi Hasil kita yang sebenarnya sangat membantu dan juga memudahkan dalam proses kita ni kita nak cakap apa macam untuk menyampaikan maklumat. Dan juga maklumat ni bukan dari segi sahaja tentang pendidikan percukaian, tapi sebenarnya lebih pada kesedaran sebenarnya untuk bukan berkaitan dengan percukaian sahaja, tapi lebih kepada tanggungjawab kepada negara. Okey, jadi macam Fizri maklumkan kepada semua tadi, ini adalah boleh dikatakan sebagai salah seorang daripada rakan strategi kita, yang mana beliau sebenarnya saya dah secara peribadi saya dah kenal lama beliau ni. Dah kenal lama dah lama. Okey. Berapa lama tu? Berapa lama tu susah nak cakap, sebab kalau saya ni lebih kepada macam banyak kepada industri buku. Maknanya saya banyak tengoklah mana siapa yang boleh dikatakan sebagai penulis buku, siapa yang banyak berkongsi tentang orang kata isu-isu kemasyarakatan. Jadi saya jumpalah tulisan-tulisan beliau dekat situ. So banyak sebenarnya yang kita dapat manfaat dan kita dapat kongsikan sebenarnya kepada lebih ramai orang. Jadi sebenarnya hari ini memang sangat besar hati mereka beliau dapat bersama-sama kita. Okey. Jadi kalau boleh saya sedikitlah saya bagi pengenalan kan. Sebenarnya beliau yang bersama dengan kita hari ini selain daripada banyak orang kata follower beliau. Tadi Fizi saya nampak siap cari tadi. Betul. Saya sebelum masuk ni kita dah buat research tau. Kita dah tengok figura ni macam mana personality dia, dan jadi kita selepas ini kita nak terus kepada beliau. Okay, boleh. Jadi kita mungkin kita dah terus Boleh. Kenalkan boleh terus. Okey, tetamu yang kita maksudkan, yang saya raikan, yang saya muliakan adalah Tuan Khairul Abdullah. Selamat datang Tuan Khairul. Terima kasih LHDN. Kalau saya drive je nampak LHDN dia dah rasa seram sejuk debor kan. Kan melangkah masuk pula, I think ada pertama kali masuk ke HQ kan. Sebelum ni ke satellite building, ke cawangan-cawangan tu dah biasa. Ni kali pertama ke sini. Bukan. Di maksud saya masuk. Di ni. Saya datang ke lobby tu selalu juga. Pernah ya ada jumpa kawan dan sebagainya. Tapi untuk masuk ke dalam building ni sendiri, ini adalah kali pertama. So jadi terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk kita sama-sama
orang kata borak-borak santai, borak santai je. kan. Kita nak apa bercerita tentang, saya ada pengalaman yang agak unik, iaitu dengan sistem percukaian di luar negara. Yang tu nanti kita kena simpan. So nanti kita nak semua orang boleh tunggu dengar ni apa yang uniknya yang ni. Betul. Cuma kalau boleh saya share jugalah pada Encik Khairul kan, sebenarnya untuk makluman semua juga, hari ni kita bukan nak bercakap pasal cukai sangat sebenarnya. Betul. Kita sebenarnya ini satu platform juga untuk kita lebih mengenali rakan strategi hasil. Betul. Mesti orang tanya kan, dalam 26 yang dilantik, kenapa ya LHDN cari mereka? Untuk jadi mesti. Jadi kita pun sebenarnya platform untuk mengenali rakan strategi hasil dan sekaligus mungkin boleh memperkenalkan juga pada anda satu sisi yang berbeza untuk kupasan-kupasan kita pada hari ini. Betul. Jadi Fizri, mungkin untuk segmen pertama Fizri, apa yang kita nak kupas sebenarnya? Sebelum tu tadi kan, sebelum kita pada segmen yang pertama tu, sebab ni untuk makluman, kita ada lebih kurang 26 rakan strategi yang telah pun dilantik, dan mereka ni terdiri daripada pelbagai latar belakang. Betul. Yang pada mana mereka ini mempunyai orang kata apa follower mereka tersendiri. Macam Tuan Khairul hari ni dia ada follower tersendiri. Sebab tu untuk segmen yang pertama ni kita namakan segmen tak kenal maka tak cinta. Sebab tu segmen ni kita nak kenal dengan lebih mendalam Tuan Khairul kan, ataupun kita panggil Tuan Khairul Abdullah kan. Nak selesa panggil apa? Dia macam-macam. Orang panggil saya, kebanyakan orang panggil initial lah, KA. Tuan KA kita lah. So hari ni kita akan panggil sebutan kita Tuan KA lah. Okey, kita nak tahu orang kata apa, hari ni kita dah bawakan Tuan KA untuk berada dan juga sebagai rakan strategi kita. Okey, bolehkah macam Tuan KA ceritakan sedikit lah berkenaan dengan diri Tuan KA, latar belakang mungkin, sebab belakang. saya macam saya kata tadi, saya mungkin dah kenal. Ramai lagi yang nak tahu sebenarnya. Betul. Ataupun kita akan tunggu dia lebih dikenal dengan apa. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih. Saya nak kenalkan diri ni, saya ni pemalu. So nak kenal, nak angkat-angkat diri ke semua, jadi saya malu. Tapi of course saya ni mungkin lebih banyak dikenali di social media. Saya ni mungkin banyak juga orang pernah tengok siri Kaca TV, pernah mungkin baca saya di kisah-kisah saya atau cerita-cerita saya, perkongsian saya di akhbar, di majalah, di TV, di radio dan sebagainya. Jadi saya ni hanyalah orang yang biasa. Cuma pada tahun saya 2018. Okay. Pada 2018 saya menonjol. Saya menonjol sebab apa? Sebelum ni pun saya seorang, saya suka menulis, saya suka berkongsi, menulis, saya suka kritik sosial. Okay. Sepanjang daripada tahun 2006 2007 macam tu, saya start menulis di blog, di whatever medium yang ada, saya kritik sosial. Saya kritik tentang sikap masyarakat kita. Okey, buang sampah rata-rata, tak bagi signal, itu ini, benda-benda yang simple yang kita ambil mudah, tapi sebenarnya benda bagi impak yang besar. Tapi waktu tu saya hanya menulis ni hanya dibaca oleh khalayak tertentu sahaja. Okey, sampailah pada 2018 ketika itu, waktu tu saya tulis buku. Okey, saya juga adalah seorang penulis buku. Okey. Okey, kalau tak nak cari, kalau pergi kedai buku tengok Khairul Abdullah tu, nama itu adalah buku-buku saya. Saya banyak menulis buku tentang social kritik, dan saya juga menulis buku tentang travel sebab saya banyak pengalaman di luar negara, saya banyak pengalaman travel. Okey, waktu tu saya rasa saya mula dikenali. Saya mula dipanggil ceramah itu ini, talk, bercerita tentang buku, bercerita tentang masalah isu sosial di universiti, di Kaca TV, di radio dan sebagainya. Dan pada 2018 saya kehilangan isteri saya. Okey, waktu tu anak-anak saya masih kecil lagi. 4 tahun, 2 tahun dengan 7 bulan. So, okay. 7 bulan. So, isteri saya meninggal. Selepas isteri saya meninggal tu, sebelum ini, orang tak kenal family saya. Semua orang mungkin kenal saya dengan penulisan buku-buku saya dan sebagainya. Tapi pada 2018 tu, saya mengambil langkah yang besar dalam hidup. Cuma saya saya buka diri saya, keluarga saya kepada public, which is saya start bercerita tentang anak-anak. Bagi saya nak waktu tu saya seorang single parent, so saya nak share my journey as single parent dengan rakan-rakan Facebook saya waktu tu kan. Lepas tu saya pun start menulis, dan daripada situ dan saya mula mendapat followers. Okey, saya rasa
waktu tu saya ingat Facebook saya adalah kot 300 friend macam tu semua kan. Sekarang dah lebih kan? Lebih. Lepas tu saya start menulis bulan pertama saya menulis tu bulan 8, bulan 9 saya start tulis tu, saya gain followers 10,000 followers. Okay, 10,000 followers setiap bulan. Okay, daripada situ saya sedar sebenarnya apa yang saya tulis tu sebenarnya ada bagi impact kepada masyarakat. Sebagai contohnya saya selalu menerima mesej-mesej daripada ibu bapa dekat luar berterima kasih kepada saya tentang bila saya berkongsi struggle saya dan bila saya saya share lah kesusahan saya jadi saya buat macam ni itu di sana. Jadi ada bapa-bapa dekat luar yang bila di kontak saya dia kata terima kasih share. Saya pun cakap kenapa? Dia kata selama ni saya tak pernah tukar pampers anak saya. Tapi sebab saya dah baca ni saya tahu saya kena buat. Kalau lah dia kata isteri saya meninggal esok semua ni saya tak tahu nak buat apa. So daripada situ dia start tukar pampers, dia belajar buat susu anak dia sebagainya. So saya nampak baguslah. Okay? Saya rasa pengkongsian ni jadi daripada situ setiap saya makin banyaklah saya berkongsi tentang kehidupan sebagai seorang suami dan saya selalu pesan kepada suami untuk bantu isteri sebab menjadi seorang suri rumah ni ya Allah. Faham. The struggle is real. Saya faham juga. Kan? Sebab kalau dulu saya tengok mak saya, kami 8 beradik. Mak saya membesarkan kami 8 beradik. Bapa saya keluar pagi, balik petang tu memang kerja. Memang kerja ya. So jadi saya tengok, kalau dulu saya melawan mak ke semua bila saya jadi bapa ni membesarkan 3 orang anak tu, ya Allah, macam mana mak saya boleh kami 8 beradik kan. So daripada situ saya sedar, saya insaf yang kerja menjadi seorang isteri, jadi rumah ada satu kerja yang sangat berat. Walaupun dia duduk rumah saja kan. Jadi saya selalu advocate orang lelaki, suami untuk bantu isteri apa dan sebagainya. So daripada situ follower saya bertambah. Dan saya juga suka masak. Tahu. Itu memang kita selalu tengok dia punya post dekat IG. Kalau dekat IG saya tengok semua makanan saja. Betul. Sebab saya tak share benda lain dekat IG, semua saya share resepi. Saya bukan seorang yang pandai, tapi sebab saya suka, jadi saya suka buat. Lepas tu pula saya terpaksa menggunakan bahan-bahan yang ada. Jadi saya simplified menu-menu resepi-resepi saya tu. Nak buat ni kena ada 18 bahan. Saya pakai 6 bahan je pun boleh dah. So saya buat, saya share dan daripada situ juga saya gain new followers. So daripada situ dan saya mula dapat perhatian daripada brand-brand, ajak saya berkolaborasi apa dan sebagainya. Saya dapat bila saya berkongsi pula financial saya punya ni kan. Bila, of course bila saya jadi bapa tunggal, first thing saya buat bila saya jadi single parent adalah saya berhenti kerja. Berhenti kerja adalah langkah pertama. Langkah pertama, saya kebumikan isteri. The next day, apa yang saya buat, saya tak surat, saya berhenti kerja 24 jam. So ini langkah paling besar which is dia ganggu semua financial saya. Tapi masa tu maaf saya tanya, kalau saya bertanya Tuan Khairul, sebab Alang sebut pasal benda ni kan. Dia macam dapat gaji bulan-bulan, dapat bulan-bulan. Jadi kita tiba-tiba berhenti kerja, macam mana komitmen? Yang ada komitmen tu. Waktu saya nak buat tu saya fikir panjang. Apa yang saya fikir? Pertama sekali, apa prioriti saya? Prioriti saya adalah anak-anak. Betul. Memandangkan kerja saya keluar subuh, balik maghrib atau isyak. Apa jadi dengan anak saya? Tak ada orang nak jaga lah. Siapa nak jaga? Betul. Saya end up saya akan hantar balik kampung. Betul. Mak saya duduk minta dah. Ni baby 7 bulan, 8 bulan kan. Dia kata hantarlah, bagilah mak jaga, bagi mak jaga. So kalau dia jaga, kalau parent jaga di kampung di Kedah, mungkin bulan pertama tu saya balik setiap minggu. Betul. Lepas 2-3 bulan saya baliklah 2 minggu sekali. Lepas 5-6 bulan saya balik sebulan sekali. Lepas tu saya balik setahun sekali. Anak-anak saya dah tak panggil saya bapak lagi dah, daddy lagi dah. Dan saya dah janji dengan arwah saya nak besarkan anak dengan tangan saya sendiri. So jadi apa keputusan yang paling besar saya buat waktu tu adalah dengan saya kerja dengan kata gaji yang agak sedap. Dia orang tu 5 figure salary kan. Betul. Tetapi saya terus bagi notis 24 jam saya berhenti kerja. So dengan sedikit savings yang saya ada, dengan sedikit hibah yang dapat daripada polisi Kementerian Isteri saya, dan adalah sikit-sikit duit sana sini. So daripada duit situ saya start over my life. Saya susun balik, saya belajar urus keuangan. So daripada situ saya share dengan public semua. Daripada situ dan ramai pun yang bagi nasihat. Saya minta nasihat dekat public macam mana saya nak buat itu ini, dan daripada situ alhamdulillah saya start belajar menguruskan wang dan sebagainya. Saya start buat kerja itu, buat kerja ini dan macam-macam.
So daripada situ saya dapat perhatian daripada PTPTN ajak saya collaborate kan. Saya cakap saya buka akaun SSPN anak. So PTPTN ajak saya collaborate. Lepas tu saya uruskan saya punya hutang semua. AKPK ajak collaborate apa benda semua. So daripada situlah saya rasa saya ada tanggungjawab, saya ada suara untuk saya sampaikan kepada kepada follower saya, kepada orang luar sana, dan bila LHDN ajak saya juga untuk bersama-sama ni pun saya dengan berbesar hatinya menerima, sebab saya rasa apa yang saya ada, apa sahaja kebolehan saya dalam berkongsi, bercerita dan di social media ni, jadi saya kata ini tanggungjawab saya. Jadi saya terimalah ajakan LHDN untuk bersama-sama kita memberi ilmu, memberi motivasi apa semua kepada masyarakat di luar sana. Okey, baik. Betul juga kalau kita tengok kan titik permulaannya tu. Saya pun sebenarnya saya rasa saya miss lah point yang kata berhenti kerja selepas hari pertama tu, sebab itu keputusan besar tau. Maksud saya macam dalam kehidupan kita ni ada banyak benda yang memerlukan kita buat keputusan. Kadang-kadang yang tak terfikir pun. Saya rasa itu saya tak terfikir kalau saya berada di tempat. Saya pun tak pernah terfikir kata kita nak berhenti kerja. Dengan 5 figure salary yang you senang, you kata anak apa you nak boleh nak buat, tiba-tiba hilang terus. Hilang terus. Tapi saya selalu yakin, dan saya pun selalu pesan pada yakin, kita always yakin dan rezeki Allah ni di mana-mana. Dan selagi kita berusaha, insya-Allah rezeki. Tambah-tambahlah kita besarkan anak-anak. So, kita sebagai parent, kita ada anak, rezeki anak-anak orang selalu cakap, rezeki anak-anak, rezeki anak-anak, rezeki anak. Tapi kalau kita duduk tidur, bangun, tak buat kerja semua, tak ada rezeki juga. Tapi apa yang saya buat adalah selepas saya berhenti kerja tu, saya ambil masa dalam 3 bulan macam tu. Memang saya tenangkan diri sebab nak kawal emosi. Saya ada 3 anak kecil yang setiap malam menangis menjerit panggil cari mami dia. Kan kejap-kejap nangis dengan saya menangis dengan itu semua. So 3 months first tu saya tenangkan diri, saya pampered anak-anak kan, dengan make sure saya didik anak-anak tentang kematian, saya bawa pergi kubur, saya make sure anak-anak semua faham yang ibu dia tak akan balik lagi semua. Lepas tu baru saya start. Now dengan saving yang ada, dengan apa saya nak buat, bisnes apa yang saya boleh buat, which is saya kena ada dengan anak. Saya tak boleh nak pergi kerja makan gaji dengan orang, berhenti dekat sini lepas tu pergi kat sini, tak solve the problem, tak akan selesai kan. So jadi kena saya cari jalan, apa yang saya boleh buat adalah apa yang saya boleh buat kerja di rumah, saya boleh tengok anak-anak saya. So jadi saya buat takaful bisnes apa benda semua. So alhamdulillah rezeki saya di situ, dan sampai ke hari ini dengan bisnes yang saya buat dalam industri takaful, saya dah memiliki agensi saya sendiri dengan tim saya sendiri, staff semua dan sebagainya. Berapa orang staff sekarang? Staff saya di on my payroll ada 4-5 orang macam tu. Lepas tu saya ada tim lebih kurang dalam 50 orang kot. Saya dengan tim saya. Macam nak control. Dia sebetulnya betul lah bila satu pintu rezeki kita ditutup tu, Allah akan buka yang lain. Betul. Kita percaya pada rezeki, usaha macam Tuan KA beritahu tadi. Anak-anak tu rezeki. Betul kan? Sebab sekarang ni orang kata anak-anak ni ada orang kata macam bebanan kan. Tapi percaya setiap anak itu dia rezeki, dia gunakan rezeki dia. Betul. Dan kita ni adalah menumpang rezeki mereka. Betul. Ya. Macam ustaz lah. Sebab apa? Sebab kita, masyarakat kita kan pada hari ini, kita memulakan satu orang kata role model yang kita nak contohi, dan kita nak ikuti. Macam Tuan Khairul ni adalah orang yang orang kata beliau ni memotivasikan, mungkin ada parent-parent yang sama macam Tuan Khairul juga kan. So mungkin ketika itu mereka macam lost dan sebagainya. Mungkin dari segi perkongsian Cik Khairul membuka mata mereka ni sebenarnya. Ya. Satu sudut lagi saya nampak adalah kadang-kadang dia macam ni tau. Bukanlah kata masyarakat kita, tapi biasanya kita akan mendengar pandangan atau nasihat daripada orang yang lebih berusia. Tapi masa Cik Khairul mula menulis tu, saya percayalah bukan senang. Satu, kita menulis suka-suka mungkin. Kata secara walaupun suka-suka, tapi ada mesej yang nak disampaikan. Mungkin kita nak buat luahan kat situ ke untuk diri sendiri sebenarnya. Tapi kita tak sangka impact kepada tulisan kita tu boleh juga membawa orang lain, dan macam mana kita boleh menarik orang lain. Itu saya rasa satu benda yang bukan semua orang Allah pilih lah. Dia satu sebab kebenaran. Dia nak start nak tulis pasal diri tu. Ini dah satu benda. Dia ada satu tembok yang besar. Kita nak tulis. Nanti satgi
dalam tu kan kawan-kawan, sepupu, kawan sekolah dulu. Nanti betul. kita, alah kau orang lain pun ada dekat mati Betul bini ke kau semua. macam tu? Kau ni macam ni. Macam-macam orang akan cakap. Tapi saya cakap, okeylah, peduli ke lah. Kita orang Kedah, lantak pi lah. Nak kata apa? Kan? Lantak pi lah, nak kata apa? Nak kata apa, kita. Tapi niat saya waktu tu adalah saya nak journal, saya nak dokumentasikan perjalanan. Okay, perjalanan sebab saya tahu nanti satu hari saya akan mati dan satu hari anak saya akan look back. Okay, daripada hari pertama mak dia meninggal, dia boleh baca balik, tengok macam mana hidup dia, macam mana dia dibesarkan dia, macam mana struggle saya. Itu niat saya. Okay, niat saya. Saya boleh buat secara private, tapi saya ingat benda ni saya rasa bila ada benda-benda yang saya perlu bertanya, perlu meminta nasihat daripada semua, saya rasa di social media ni ada satu platform yang saya rasa bagus untuk saya. Jadi bila saya menulis satu, saya buat masa hari ni, dan alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur bila orang doa, ya Allah, memudahkanlah Encik Khairul, pemudahkanlah Encik Khairul. Okey, Encik Khairul macam ni, kalau anak macam ni, okey nak makan kita buat macam ni. Okey, you blend siap-siap macam ni, you simpan. Saya belajar banyak. Sangat-sangat banyak daripada follower daripada masyarakat. Kan semua ni mak follower saya ni 240,000 kan. 85% adalah mak-mak. Betul. Okay. Fizi nak tahu tak? Maaf kalau saya celah. Satu lagi adalah kenapa orang suka tengok penulisan daripada Tuan KA ni, pagi-pagi sediakan bento untuk anak tau. Macam mana nak sediakan dalam masa yang singkat pagi-pagi tu. Jadi benda-benda macam ni satu rutin yang kena buat. Macam anak-anak saya setiap pagi saya akan bangun pukul 5 pagi, saya masak nasi lemak, mi goreng, pasta, apa whatever semua, siapkan bekal untuk anak. Without miss. Every day. Without miss. Setiap hari tanpa gagal. Dan ianya dilakukan oleh seorang lelaki. Ya, sebab itu yang mahal tu. Macam yalah saya pun ada anak kan. So bila mana hari tu share sikit lah, ada pertandingan bento. Pertandingan bento sekolah. So kita ni alamak, bento ni first kali bento tu dia macam mana bento. So kita pun google lah. Lepas tu Mojo lah apa ni adalah yang membantu kat rumah kan. So bila buat pertandingan bento tu, okay, kita buat cara yang ala kadar lah kan, yang kita tahu lah. Rupanya pergi sekolah tu ada yang lagi cantik. So bila balik tu okay, tak menang. Apa yang tak menangnya? Oh, bento tu sendiri. So bila kata Cik KA buat bento tu, dan juga sarapan tu, salah satu macam kita lelaki ni kan, nak buat tu dia memerlukan satu, orang kata apa, pengorbanan juga nak bangun 5 pagi tu. Nak bangun pagi ni biasanya orang rancang. Betul, nak esok rancang. Esok nak buat apa kan. Macam tu. Dia rancang dengan rutin lain. Okay. So bila once jadi rutin, you wake up tu, you know. You bangun tak bangun kan, that's your routine. You tak bangun, spoil the whole ni routine for everyone. Dan saya pula anak saya special. Okay, anak saya yang sulung Khalif dengan autism dia, dengan ADHD dia, dengan sakit jantung dia, okay, dengan kesihatan dia, dengan sifat dia, sikap dia tu. So saya terpaksa bagi lebih penekanan, lebih tumpuan. Okay, jadi kalau saya tak buat bekal pagi-pagi, dia memang tak akan makan seharian. Dia hanya makan bekal itu sahaja. So saya kena faham lah apa benda dia boleh makan, apa benda dia punya alergi, apa yang akan trigger sakit dia, itu, ini dan sebagainya. So banyak benda kat situ. So anak kedua saya pun, so ada tiga-tiga anak saya ni masih berulang-alik ke SUKM untuk sesi-sesi terapi apa dan sebagainya. So jadi saya perlu perhatian lebih. That's why benda bila orang tanya saya selepas saya jadi single parent, apa benda yang paling saya bersyukur, apa benda keputusan yang paling tepat, saya berhenti kerja. Saya rasa itulah tak adalah keputusan yang paling baik yang saya pernah buat. Tak ada keputusan paling tepat yang pernah saya buat. Itulah dia. Saya berhenti kerja dan saya take care of anak-anak 24 hours. Dan daripada situ baru saya detect anak saya ada sakit jantung. Bayangkan kalau saya bekerja, setiap hari saya nak kena bercuti, nak jaga anak dekat IJN, itu, ini dan sebagainya. Masalah dengan majikan. Masalah dengan majikan dan sebagainya. Saya setiap bulan, okay, nak hantar anak pergi terapi dekat SUKM, 3 orang itu berulang-alik semua dengan anak saya nak makan ubat semua. So saya akan banyak miss. Kadang-kadang duduk kat sekolah macam semalam, kan, cikgu ni apa kali ni macam muntah ni, demam. Tinggal, you boleh tinggal everything, you terus pergi ambil anak. Tapi kalau saya kerja waktu tu, dengan meeting dengan apa, anak saya sakit, dah jauh, saya kerja dekat Subang waktu tu, duduk dekat Shah Alam semua. So saya rasa akan jadi, saya tak akan dapat jaga anak dengan baik. Tapi alhamdulillah, itulah benda saya yang paling bersyukur. Saya berhenti kerja dan saya dapat 24 hours dengan anak, dengan bisnes yang saya buat sekarang ni, yang lebih kurang dah kata autopilot dah berjalan sendiri semua kan, staff dah boleh urus semua kan. Saya boleh bangun pagi,
boleh tidur awal kan, bangun pagi urus anak pergi sekolah. Di sekolah boleh ni lah, attend benda macam ni kan. Lepas tu kalau saya free tak ada apa, dan pergi office tengok benda-benda semua. So alhamdulillah Tuhan rezekikan anak-anak. Dan kalau orang tak tahu, saya nak dapat anak tu 10 tahun 10 tahun. Ini yang kata tak kenal maka tak cinta ni. Nak kena tahu sudut ni. Okay. Saya kahwin ni, lepas tu best kalau kahwin pun bincang dengan wife, kita nak anak ramai, nak best happy family. Saya family besar. Kan kita nak 5 orang 6 orang anak kan. Seorang pun tak dapat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tak tahan dah telinga ni, macam-macam orang kata. Faham, selalunya dia kena 10 tahun kan. Satu tempoh yang juga orang kata agak lama juga. Bila orang rezeki tu kan. Tak dapat buat macam-macam ni. Pergi tu doktor check, dia tahu your boss tak ada masalah pun ni. Kalau tak ada ni, Tuhan tak bagi rezeki ni. Belum masa dia lagi. Keep usaha. Saya yakin dengan benda tu. Orang cakap apa, telinga kiri, telinga kanan keluar. Masuk telinga kiri, kanan. Kawan-kawan kutuk macam-macam, saya buat tak tahu. Sampailah waktu tu kami berpindah ke Jerman. Ini kita kena ni dulu. Sebab ini kan second nanti. Nanti second part tu lah. Itulah punca dia daripada situ, and then kita akan bincang lebih lanjut selepas ini. Ada break ke? Jadi orang kata tadi sebab bukan apa, tak kenal cinta, kita nak tahu sedikit sisi pandang macam mana mengenal. Sebab ramai yang mungkin orang kata kenal daripada IG. Betul. Sebab masak-masak. Kenal yang daripada Facebook macam saya, sebab penulisan yang lama dulu yang kata berkenaan dengan kritik sosial. Dan juga Kak Jun, saya follow TikTok. Saya bila follow TikTok CKA ni, bila follow TikTok ni dia banyak gadget. Kadang-kadang bila saya follow, banyak betul lah gadget rumah abang Cik KA ni kan. Dia guna ke semua ni kata? Banyak kan. Kalau ikut banyak saja berbelas-belas. Betul. Vacuum paling banyak. Tapi sebenarnya bila mana benda-benda tu memudahkan sebenarnya. Memudahkan juga tu. Rasa macam bila Cik review yang kita yang tengok ni kan, follower, rasa nak beli sebab itu adalah part of saya punya kerja lah. Itu saya punya kerja. Semua benda-benda ni adalah partnership dengan brand buat saya semua kan. Okey, Fizri, tadi sebenarnya kita dah ke segmen yang pertama, kan? Kita biasalah kita untuk podcast ni kita akan ada beberapa sesi dan juga segmen, sebab senang sebenarnya. Dia satu fasa-fasa mudah untuk anda yang mendengar di luar sana. Mula-mula kenal banyak ni. Tengok sebab tadi macam kita bersembang, baru tahu bahawa macam saya kenal dari segi industri buku. Ada juga yang kenal melalui orang kata masakan. Jadi kenal daripada apa? Produk. Gadget-gadget. Sebab kita lelaki ni memang kita pentingkan gadget. Ya, betul. Dan tadi juga kita pun dah selesai dengan segmen kita yang pertama, iaitu tak kenal maka tak cinta. Dan kita akan teruskan dengan sesi kedua sebentar saja lagi dengan segmen dia Tahu ke Tak. Tahu ke tak ni?